Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton channel Hobi Orang Kampung. Pada pagi ini saya nak tunjuk sejenis makanan lah, kulak-kulak. Kulak yang tumbuh liar, tumbuhan liar, kulak sisi nama dia. Kalau Kelantan dia panggil kulak sisi, terus sebelah luar dia panggil kulak kuku. Ni dia tumbuh di pokok-pokok mati, pokok getah. Pokok getah yang ditebang. Kita tebal pokok getah, lepas tu kita biar ke sebulan dua, lepas tu dia buruk, tak buruk lagi pun dia akan tumbuh kulak. Bila hujan turun, kulak sisi tak dia akan tumbuh banyak ni. Tu dia. Siapa yang tak kenal lagi, ini dia kulak sisi ataupun kulak kukur. Sebelah luar dia panggil kulak kuku. Ni bekas kutik-kutik dah ni. Ni hak tinggal-tinggal dan dia warna putih, dia macam sisi lah, macam sikat. Banyak. Ni kalau apa gunanya ialah kita sayur lah, boleh makan lah. Sayur goreng dengan telur. Goreng dengan telur. Gula kuning, gula putih, gula kuning lah kata. Sedap ni. Ni makanan rare lah orang-orang dulu. Budak-budak sekarang mana makan benda-benda macam ni. Ni pula ni benda dia ni. Putih-putih. Bila dia kembang nanti dia jadi besar lah sikit. Ni. Tu. Ni dah kalau macam ni dah buruk dah. Dah buruk dah, kulak dah keluar spora-spora lumuk-lumuk. Tak sesuai dah lah. Kembang dia panggil malo. Ni sesuai lagi ni untuk dikutip ni. Kulak sisi, kulak kuku. Dia tumbuh di pokok-pokok batang-batang getah. Hak mati, batang getah lepas tebal. Sebab tu kalau batang getah kita biarkan ataupun kita tinggal, dia akan tumbuh lah. Sekarang ni batang getah orang tebal, orang kutip, jual kat kilai batang dia, jual batang untuk ditanam sawit. Ni kebun ayah saya. Dulu pokok getah lah macam ni. Ni kebun orang sebelah. Hutan. Sekarang ni kebun ayah saya dia tanam sawit. Jadi pokok getah ni hak lebih-lebih. Orang kutip ni, orang kilai lori beli kayu getah. Ni hak lebih-lebih dia tinggal, jadi kulak tumbuh lah. Kat sini tu dia. Kulak apa? Kulak kukur ataupun kulak sisi. Dan bahasa Kelantan dia panggil kulak sisi. Okey, balik sayur basuh-basuh. Asingkan daripada kulak tadi tak sampah apa semua. Jemur sekejap bagi kering. Itu sayur ataupun goreng dengan telur. Sedap makan dengan nasi. Itu dia. Okey, sekian perkongsian saya bagi mereka yang tak mereka tak tahulah berkenaan dengan makan ni lama ni. Makan ni orang tua, tapi budak setengah budak pun dia pandai juga makan. Tapi kat budak-budak baru benar. Lah ni tak makan dah ni. Makan pelik-pelik dia makan ke KFC. Hotdog tu lah dia kenal. Jadi ini dia kulak kukur, kulak sisir yang tumbuh di pokok-pokok mati, insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Okey. Sekian, assalamualaikum.